bos ke? Kau dah berkumpul pasir tebing jadi gelanggang penuh betul. Joran di tangan umpan jatuh perlahan. Hari ini juara nak terus bertahan. Sorakan kuat bila ikan naik darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Abang Gemoy Channel. Okey guys, hari ni kita orang ada game dekat Pantai Semanyih, merebut gelaran juara RM4,000 tempat pertama. Saya bersama saya punya tim daripada Endau Team. Tu dia. So sekarang ni memang tak ramai lagi yang datang. Tapi kalau yang ujung sana tu memang dah penuh ujung sana tu. Kalau kat ujung sana tu dia hampir dengan muara, tapi kat sana dah penuh. Jadi kita tengok kat sini ada ruang kosong, jadi kita cuba selit dekat sini. Mana tahu ada mana-mana, insya-Allah. Nizam. Tadi dia datang sini, dia cek kau tadi. Rasa dia pergi ujung sana kot, sebab dia cakap dia nak main dekat sebelah border dia cakap. Okay guys, semoga ada mana-mana start kumpau. Curut pun alhamdulillah, syukur. Okay guys, kita sambung lepas ni. Okay, lanjut. Kita sarapan pagi dulu. Nasi lemak. Untuk makan guys. Guys, sekarang ni saya tengah buat rambut dua mata. Yang atas dalam satu jengkal panjangnya. Jadi mata yang lagi satu yang belah bawah tu saya letak dalam setengah depa. Okay guys, tengok kita punya kawan-kawan semua dah sampai. Okay guys, kita sambung sebentar lagi. Okay, saya nak ikat mata dulu. Okay, lanjut guys. Ni kita punya fighter lagi seorang fighter daripada Endau. Bukan kaleng-kaleng punya, Arwan Tasik punya Sifu. Ni kita punya Sifu. Tu. Tu kita punya Sifu. Mari. Kita punya Sifu Arwan Tasik. Nampak kelang kabut sikit di situ. Tak tahu dia nak buat apa. Okey guys, saya masih ikat dulu mata. Stay tune. Tu dia Abang Awi kita daripada GTB YouTube. Okey, horn telah pun dibunyikan. Jadi semua dapat balingan. Ujung tu. Horn telah pun dibunyikan. Game on, game on. Brother, buat peace sikit brother. Peace sikit. Oi. Masih lagi kumpau sahabat. Satu ekor pun tak nak sangkut. Abang Yat. Abang Yat buat apa? Apa? Jam menunjukkan pukul 11.50. Masih lagi belum ada seekor, belum ada manis-manis. Esok mana? Ya, perlu tengok je. Pergi kat Abang Awi sekejap.
Rasa tiang bawi ni ada. Assalamualaikum bang. 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 Abang Awi Oh, saya dah subscribe bang. Ni guys Abang Awi. GTV. Kau jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Okey. Okey, baik. Terima kasih bang. Okay guys, itu dia Abang Awi kita GTB. Bukan kaleng-kaleng abang tu. Abang Awi guys. Masih lagi belum ada hasil. Jom kita try tanya kita punya Sifu Haruan Tasik. Mana dia? Bang. Saya pun tak nampak kat mana Sifu Haruan Tasik duduk. Saya tak dapat detect. Okay, kita pusing balik. Oh, cuaca panas lit-lit guys. Bang. Tapi lebih indah dari duit dan nama. Kenangan memancing selamanya bersama. Kata sejarah tiap kali event. Pertandingan tebing crowd makin frekuent. Pasir jadi saksi suara crowd bergema. Tak kena balik kali ke 3 ekor bola. Dia dalam ton lepas tu ada ni. Nombor apa? 85. Mana ni? 01085. Besar ni, lebih besar daripada ni. 01085. Besar daripada ni. Tengok kat sana. Ni last sekali. Last sekali berapa? 85. 85. 85. 85. Besar lah, kenapa tak? Besar daripada ni tak? Besar lagi tu. Tengok ada depan. Atas tu atas. Kau punya atas tu. Tu. Atas tu. Belah atas. Tu atas. Besar ni. Boleh nanti kita tengok dekat dalam ni. Okey. Sebab kalau ikan apa bang? Ikan ni ikan lama. Ni lebih kurang besar sikit pada ni. Kau tengok selalu lah tu. Tu kau punya. Tu 01085. Tu. Tu ada korek. Kau nombor. Sini tegak sikit. Tegak. 01085. Dah. 085. Ya bang. 01085. Okey, ngam. Ada? Betul. Ada. Ha? Rodak tak ada. Ha? Tu ikan saya bang. Oh, you hujan ah. Suami nombor 2 eh? Suami nombor 2 lah? Alhamdulillah. Abang Awi? Abang Awi nombor berapa? Abang Awi buta. Ni Abang Awi. Abang Awi. Abang Awi GTV. Minta kerjasama semua sekali, kalau boleh bagi masa sikit untuk urus detail susun ikan, bagi kerjasama semua
Pak Den, ada Pak Den. Pak Den. Ini bukan main-main, juara sebenar lahir di tebing yang Ada kat mana? Keluar dah. Yang jumpa kat Sungai Luar tu. Ya. Yang jumpa abang kat Sungai Luar tu betul. Yang masuk tim mesin tu. Bukan? Ada saya tim mesin, kan ada canvas tu abang kat depan tu bukan? Ya. Abang ah. Yang pakai rok warna merah tak silap. Bukan? Tengok muka je sama. Rasa macam abang rasa. Dekat dengan Sele tu. Abang ah. Yang dengan tim saya tu tim mesin. Dah main nanti. kau dah berkumpul. Pasir tebing jadi gelanggang penuh betul. Joran di tangan, umpan jatuh perlahan. Hari ini juara nak terus bertahan. Sorakan kuat bila ikan naik darat. Drag menjerit semua mata jadi rapat. Pertandingan ini bukan main-main. Juara sebenar di tebing yang lain. Cenghar tebing jadi gelanggang. Pertandingan vibe memang gemilang. Kau mana banyak? Tu, kau punya. Sana tu. Siapa juara sejarah pun tercatat. Cenghar. Apa kata beratur? Tunggu Beratur. Sorang-sorang. Dia tak Beratur. kilo pada pukul 11 1 minit. Mana macam? 01419. Mana? Ya. Okey, tempat kedua nombor joran 01051 dengan berat ikan 1.135 kilo, masa 10.6 minit. Okey, tempat ketiga nombor joran 01216 dengan berat ikan 0.935 pada pukul 10.27. Okey, so mana yang nombor 4 dan ke bawah? 19. Rezeki kita punya fighter bersama anak dan isterinya. Orang rumah dia pun ada semasa penyampaian hadiah. Baiklah. Ikan apa brother? Cerita sikit. Ikan gelama. Peminat saya nak dengar. Masa lagi 10 minit. Alhamdulillah dapat. Gelama berapa berat? Gelama beratnya 200 gram. 200 gram. Alhamdulillah rezeki papayat kita. Okay guys, jumpa lagi. Terima kasih yang mana yang dah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.